Apa period cycle yang normal, apa jenis sakit period yang normal dan apa yang tak normal, apa yang Prof rasa kesemua ibu yang mempunyai anak muda patut tahu dan kesemua remaja sendiri patut tahu tentang diri mereka. Untuk kita tahu apa yang tak normal, kita mesti tahu apa yang normal terlebih dahulu. Period biasanya akan bermula dalam lebih kurang umur 11 hingga 14. Mungkin awal sikit, mungkin lewat sikit. Kitaran period yang normal ialah setiap 21 hingga 35 hari lebih kurang. Tempoh yang normal ialah lebih kurang 2 hingga 7 hari. Kalau kurang daripada tu agak pendek sikit dan kalau terlebih daripada tu agak panjang. Period yang sepatutnya, period yang normal tu tak sakit. Mungkin ada rasa cramp sikit tapi tak menyebabkan perlu mengambil ubat dan tak menyebabkan perlu menjadi gangguan pada aktiviti seperti tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi college, tak boleh keluar. Sebanyak mana period tu, kalau kita nak ukur, biasanya kita tak ukur lah. Dia antara lebih kurang 30 hingga 80 mil. Kalau terlebih maksudnya terlampau banyak. Tapi daripada segi diri sendiri nak tahu macam mana dia lebih banyak ialah kalau sentiasa perlu tukar pad. Setiap 2 jam perlu tukar pad, bocor, kena pakaian dan rasa macam dia keluar mencurah-curah. So yang penting sekarang tahu bila normal dan bila tak normal. Bila tak normal terus dapatkan nasihat doktor lah. Prof kata tadi tempoh yang normal sepatutnya 2 hingga 7 hari. Kalau kurang daripada itu pun tak normal, kalau lebih daripada itu pun tak normal. Saya tengok di media sosial ramai remaja yang berkongsi, ramai juga yang mengalami cycle yang lebih panjang daripada normal dan mereka mahu tahu apa yang boleh dilakukan ataupun patut dilakukan apabila kitaran itu lebih panjang. Contohnya lebih daripada 14 hari, lebih daripada 20 hari, masih tengah period, duration dia. Apa definisi dia, apa yang seseorang perlu buat dari segi perubatan dan juga dari segi agama, Prof, because you're a Muslim yourself. Untuk Muslim, masalahnya ialah bila nak semayang, bila tak semayang. Muslim akan ambil 1 hingga 15 hari as the tempoh yang normal. So within that period, kalau kita ada bleeding, tak perlu semayang. Kalau lebih daripada tu, mungkin dah kena semayang so dah kira tak normal. Masuk umur masih muda, period ni kita bergantung pada kita punya kitaran hormon. Jadi kalau kita punya hormon tu kitarannya tak normal, jadi period kita akan jadi tak normal. Kalau dia datang sangat jarang-jarang, maksudnya dah lebih 3 bulan tak ada period sangat, tak ada period langsung, perlu mendapatkan rawatan lah. Biasanya kita kata 21 hingga 35 hari, katalah dia punya lebih sikit tapi tak ada gangguan yang lain, that is still quite okay. Sebab kita boleh tunggu kitaran haid tu menjadi normal dengan sendiri. Tapi kalau terlampau banyak, terlampau sakit dan mengganggu, dan mesti ambil treatment lah. Pengalaman saya dengan anak-anak remaja, kerisauan diorang ialah satu, bila period tak datang, dan juga mereka perasan ada banyak bulu-bulu di muka dan berat badan berlebihan dan ada jerawat juga. Jadi itu menyebabkan mereka sangat tak selesa sebab juga melibatkan body image. Ada pesakit yang perlu pakai mask dan perlu shave setiap hari sebab dia punya bulu-bulu muka tu banyak keluar. So itu tak normal dan dapatkan treatment lah.